Hospital lama Bandar Bahru sudah lama ditinggalkan. Sejak hospital baru dibuka 5 kilometer dari situ, bangunan usang itu jadi tempat terbiar, tingkap pecah, rumput meliar, dan cat dinding yang mengelupas. Namun tidak semua seorang lupa akan tempat itu. Suatu malam, Farid, seorang jururawat pelatih yang ditugaskan menjaga stor perubatan, diarahkan mengambil beberapa fail lama yang masih tersimpan di hospital tersebut. Sekejap saja, kata penyelianya. Tapi dari awal, Farid sudah rasa tak sedap hati. Setibanya di hospital itu, suasana sepi. Angin malam menolak pintu berderit sendiri. Lampu suluh di tangan Farid mula berkelip-kelip, walaupun baru ditukar bateri. Ketika menyelusuri koridor tingkat 2, Farid terdengar suara sayup seorang wanita berbisik, "Tolong saya, tolong saya." Dia berhenti. Tiada siapa di situ. Dia teruskan berjalan, degupan jantung makin laju. Tiba-tiba, dari bilik Dursitun 12 yang diketahui sebagai tempat terakhir seorang pesakit meninggal akibat serangan jantung tahun lepas, pintu terkuak perlahan. Bayang hitam menjelma, tinggi dan kurus, melangkah keluar perlahan. Mata merah menyala. Farid terkaku. Makhluk itu berjalan melepasi, tapi tiada bunyi tapak kaki. Hanya bunyi degupan jantungnya sendiri yang kedengaran. Farid nekat lari, tapi semasa dia melintasi bilik rawatan lama, dia terlihat sesuatu. Seorang wanita tua duduk di atas katil, berselimut hospital, wajahnya pucat dan tubuhnya berbalut alat bantuan pernafasan. Dia membuka mata perlahan dan bersuara, "Farid, saya belum sempat pulang." Ya, itu wajah pesakit yang pernah diceritakan oleh staf lama. Seorang wanita yang meninggal 2 tahun lalu. Tetapi mayatnya hilang keesokan harinya sebelum dibawa ke bilik mayat. Farid menjerit dan terus berlari turun tangga. Namun sebelum sempat keluar dari hospital, suara itu kembali lebih dekat. "Tolong saya balik, saya masih di sini." Esoknya, Farid ditemui pengsan di hadapan hospital. Apabila sedar, dia tak mahu bercakap. Hanya satu benda yang dia pegang erat, fail pesakit bernama Shah Saleha, bilik 212, dengan tarikh keluar hospital yang dikosongkan.